Mati je cepat-cepat keluar duit dekat bank. Mati je lepas tu ambil emas terus pergi ke pajak untuk kelangsungan kehidupan. Boleh tak? Perasan tak kalau contohlah suami meninggal dunia ataupun isteri meninggal dunia atau mak ayah meninggal dunia, first kali waris akan keluarkan duit dekat dalam bank. Dan kerana apa? Kerana takut bank akan bekukan. Saya rasa ini adalah satu tanggungjawab saya untuk share. Boleh ke berlaku seperti itu? Bila suami atau isteri mak ayah meninggal dunia, duit semua ataupun emas semua itu dah jadi pusaka. Kalau you all kata ataupun waris kata nak keluarkan duit untuk kelangsungan kehidupan, itu tak boleh diterima pakai. First kali bila keluarkan duit itu, kita mungkin boleh guna untuk sementara, tetapi kena tulis sebab itu adalah milik faraid. Bila faraid, duit selesaikan hutang, selebihnya jatuh faraid. So, mana yang waris dah terambil atau menggunakannya, kena tolak bahagian waris tersebut. Tak ada simply boleh kata, oh ini saya nak guna sebab anak-anak saya masih sekolah. No, tak boleh sebab ini memang faraid. Dia akan mengikut caranya, memang tak boleh. Sebab bila dah meninggal je dunia, dia semua tu akan jatuh faraid sebab milik pusaka dah. Dia dah jadi pusaka. Termasuk dengan barang kemas. Ambil barang kemas, pergi pajak and then kita guna. Pun tak boleh. Itu dah masuk pusaka. Bila pusaka memang kena faraid.